Ditipu seorang peguam di Reman hari hingga anggota polis tahan sesuai. Pose with the fans. Hai, nama aku Amanda. Aku dah last sem sekarang. Lagi beberapa hari, aku dah nak final exam. Tapi, makin dekat dengan final exam ni, makin aku tak faham apa yang aku belajar selama ni. Aku dah cuba. Tapi, semakin aku cuba, semakin susah. Aku tak tahulah dekat mana silapnya. Mana diorang ni? Tadi kata nak jumpa. Anak, apa ni kau? Maaf lah, tadi aku di kafe. Aku di makanan. By the way, korang dah study tu? Kan dah sampai. Belum study lah. Aku stress lah lately ni. Rasa macam subjek kali ni semua susah-susah. Aku rasa macam tu juga. Tapi kan korang, aku ada cadangan macam mana kita nak luluskan SPM ni. Mana tu? Sumpah. Aku ada kena soal lecturer ni, dia boleh tolong pelajar untuk luluskan semester ni. Tapi mestilah ada syaratnya. Kita kena bagi ni lah duit kopi sikit. Serius, semua lecturer pun macam tu? Ya, kita dah sebab. Kau tahu kan apa yang akan terjadi kalau kita buat macam tu? Kalau lagi pun, bukan je ni dia. Sini kita pun ramai juga yang tahu. Ramai juga yang buat. Bukan kita je. Ya, itu kata Liana tu. Itu Rasulullah lah. Ada Amanda, jangan lupa sangat. Apa kata semestinya subjek yang susah-susah? Kita kan ada cadangan kat kau pasal lecturer tu. Kau pun nak juga semestinya kau lulus. Kita pun ada cadangan ni. Ada juga cadangan Safia. Safia, kita cuba. Okay. Kau tak ikut? Tak nak. Aku tahu. Pakai dan. Oh, jangan kita pergi. Jangan lagi ni. Bye, Liana. Bye. Final exam dah nak dekat ni. Aku rasa time ni lah aku nak buat duit. Mesti ramai student yang nak bayar aku untuk bagi mereka markah lulus. Masyuk juga ni bila buat duit ni. Sebab usaha apa lagi? Hai Miss, sebenarnya kita orang nak cakap sesuatu ni. Okey. Apa yang korang nak cakap dengan saya? Saya ni, Amanda ni, dia takut sangat semester ni dia fail. Sebab dia kata kos ni susah. Jadi, Miss boleh tolong kita orang tak untuk semester ni? Tolong jaminan untuk lulus ni satu je. Kalau Miss korang jangan lulus sikit lah duit swab test. So, korang setuju tak? Tak banyak, sikit je. Korang faham kan? Saya fikir dulu boleh ni? Boleh. Tapi tak boleh malam sangat fikir tu. Okey lah. Apa-apa nanti beritahu saya je. Kalau awak nak ke, awak tak nak ke. Kalau awak tak nak, memang awak rugi ya. Kami sekarang pergi dulu ni. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam.
okey lah. Ya, saya ada tunjuk kecap. Tunjuk ya. Okey, tak apa. Nanti saya akan beritahu pihak atasan. Bagi semua. Okey, terima kasih dia. Sama-sama. Seorang pensyarah kanan di sebuah universiti awam ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia iaitu SPRM semalam kerana disyaki menerima wang sokongan daripada pelajar bagi tujuan meluluskan markah peperiksaan. SPRM dalam pernyataan memaklumkan bahawa suspek ditahan di kediamannya semalam dan kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Tindakan pensyarah itu bukan sahaja mencemarkan institusi pendidikan, malah memburukkan lagi gejala rasuah dalam warga pendidik. Pihak universiti juga mengesahkan siasatan dalaman sedang dijalankan dan satu jawatan khas kuasa ditubuhkan bagi menangani kes ini. Itu sahaja laporan kami berkenaan isu ini. Sekian, terima kasih. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksimal dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 minimal atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. The next day. Try korang tengok berita ni. Pasal rasuah. Dia takut ke ni? Safia, kau lah ni macam aku rasuah lecturer aku. Aku yang bercerai je tak tahu pula pada sampai masuk dalam berita macam ni. Aku pun tak expect dia nak jadi macam ni. Kalau kita terlibat sekali macam mana? Kalau nak pergi jadi pagi macam mana? Dia pun sabar boleh tak? Jadi sudahlah. Tak ada country benda ni. Percaya tak cakap aku. Lagipun kan kita je kena buat macam ni. Sini kita yang lepas tu pun nak buat macam tu. Elok tak ada country. Aku takut. Alah sabar lah Manda. Santai sudah.